Universiti Islam Selangor UIS dahulu dikenali Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. KUIS menawarkan program pengajian di peringkat matrikulasi, diploma, ijazah, sarjana muda, sarjana dan PhD. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang www.uis.edu.my. Universiti Islam Selangor mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh umat Islam. Jom masuk UIS. Di sini lahirnya dai, ulama dan umara. Wakaf An-Nur, senantiasa di hati semua. Wakaf An-Nur memakmurkan, Wakaf An-Nur memperkasa ummah sejagat. Wakaf An-Nur, Wakaf An-Nur, Wakaf An-Nur, jom berwakaf di Wakaf An-Nur. Marilah berwakaf bersama Wakaf An-Nur. Kenyang ah. Tapi lauk banyak lagi ni. Tadi lapar sangat. Sekarang tinggal je macam ni. Tak larat dah. Buang je lah. Jangan membazir. Kalau tak habis, bungkus. Besok kan boleh makan sahur. Iyalah. Jimat duit, jimat makanan, tak membazir. Dah kenyang, jangan buang. Bungkus. Hargai rezeki bersama KDEB Waste Management. Kita elak pembaziran makanan. Kita jaga alam sekitar. Min, bulan Ramadan ni, selain dari solat sunat dan bertadarus, apa lagi yang kita boleh buat Ada satu lagi amalan yang sering kita lupakan, iaitu bersedekah. Oh, ada cadangan tak Min kat mana kita nak bersedekah? Apa kata tahun ini kita sedekah untuk tujuan dakwah dan pemekasan mualaf melalui Hidayah Center Foundation? Macam mana tu Min? Mudah je, layari www.dassedekah.com. Satu sedekah, 1000 hidayah. Impian tak perlu ditangguh. Ambilan kini dibuka di Open University Malaysia. Belajar secara fleksibel di mana-mana bila-bila masa. Pengalaman kerja diiktiraf sebagai laluan kemasukan. Bayar yuran secara ansuran tanpa faedah. Masa depan milik mereka yang bertindak. Mulakan langkah hari ini. Daftar sekarang di oum.edu.my. Selamat berbuka puasa dari Open University Malaysia. Universiti untuk semua. Selamat menyambut bulan Ramadan yang diberkati. Marilah bersama-sama berwakaf untuk pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu, Gombak. Sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Kutipan terkini terkumpul ialah 4 juta ringgit. Masih memerlukan 8 juta ringgit. Anda boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416 2011 000 520. Ramadan ini, rezeki dikongsi, pahala dikecapi. Burak Oil. Minyak berkualiti. Burak Oil. Pilihan community. Burak Oil. Prestasi tidak diragui. Pilihan tempatan, pilihan Malaysia. Burak Oil, Burak Oil, stesen community yang Burak Oil. Selamat menyambut Ramadan 1446 Hijrah. Semoga kita diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ikhlas daripada Burak Oil. Sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib dan waktu berbuka puasa bagi kawasan Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Wakaf Johor. Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07 222 1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni tempat yang baik, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Demikian tadi telah pun disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib dan waktu berbuka puasa bagi kawasan Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Wakaf Johor. Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my
atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.